Hai, Assalamualaikum. Saya Liana, tutor bagi subjek matematik anda. Baiklah, topik pada kali ini adalah berkaitan dengan topik trigonometri. Okey, soalan yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan bentuk gelombang ini. Gelombang yang ini. Sebentar. Gelombang ini. Okey, sebelum itu, apakah yang anda faham berkenaan dengan trigonometri? Okey, asalnya ilmu trigonometri ini ia bermula dengan bentuk segitiga tegak, yang mana sudut di sini adalah 90 darjah. Kemudian ilmu trigonometri ini berkembang sehingga para pengkaji ilmu trigonometri ini ia mengatakan bahawa sudut dan sudut dalam bentuk segitiga tegak ini dikekal sama walaupun bentuknya walaupun saiznya berbeza. Okey. Dan kemudian maka ilmu itu semakin berkembang sehingga adanya aplikasi penggunaan sin, cos dan tan, dan ia agak rumit juga untuk memahami berkaitan ilmu sin, cos dan tan itu. Okey. Dan kemudian ilmu trigonometri ini ia bukan sahaja terhad kepada bentuk segitiga menegak ini, malah ia semakin berkembang untuk aplikasi kegunaan harian sehingga pada pengiraan sudut bagi ombak. Okey, baik, soalan yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan kiraan sudut bagi ombak. Okey. Baiklah. Itu berkenaan trigonometri sebagai pemahaman awal lah. Okey, baiklah. Dalam soalan yang diberikan, rumus yang terdapat pada soalan adalah Y sama dengan 3 sin 2x. Okey, pertama sekali, apa yang perlu kita fahami? Okey, daripada persamaan ini, dan rajah yang diberikan kepada saya adalah rajah ini. Okey, saya ingin menunjukkanlah perbezaan dan cara untuk memahami rajah ini. Okey, nilai 3 ini, okey, jika dilihat, nilai 3 ini adalah nilai Y ketika berada di puncak dan di poin yang paling bawah dan di sini. Okey, jika dia di atas, nilainya adalah bersamaan dengan 3. Jika ia di bawah, nilainya adalah bersamaan dengan negatif 3. Okey, dan apakah pula maksud 2x? Okey, untuk melengkapkan, okey, di sini adalah gelombang. Okey, jika anda lihat, okey, saya membuat dua graf yang berbeza ini untuk menunjukkan perbezaan dua gelombang, dua jenis gelombang. Satu pada graf A, satu lagi pada graf B. Okey, gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua. Okey, secara umumnya untuk membentuk satu gelombang sehingga pada sudut 360 darjah ini daripada kosong, ini nilai kosong ke 160 darjah, untuk membentuk satu gelombang yang lengkap ia berbentuk sebegini. Namun apabila pada persamaan tersebut adanya dua, okey, maka gelombang yang lengkap yang terbentuk dari kosong, kita bayangkan gelombang laut daripada nilai kosong di sini, okey, untuk sampai ke
360 darjah ini, okey, terdapat berapa gelombang? Cuba anda lihat. Terdapat 2 gelombang. Ini kita boleh lihat 1 gelombang. Ini terdapat daripada atas ke bawah membentuk 1 gelombang yang lengkap. Okey. Jika B ataupun jika di sini nilainya adalah X saja, bukan 2X. Namun jika nilainya ada 2X, maka gelombangnya adalah 2 kali daripada saiz A ni. Kalau gelombang di saiz A daripada atas ke bawah sekali, jadi jika 2 kali, maka dia akan gelombangnya akan 2 kali lah, macam ni. 1, okey, 1 sampai ke 0. Sorry, 0 turun bawah sini untuk melengkapkan satu gelombang. Okey, satu gelombang yang lengkap. Ini gelombang yang kedua. That's why persamaan ini menulis terdapat 2 gelombang lah. 2 ini bermaksud ada 2 gelombang. Baiklah, itu berkaitan dengan gelombang. Okey, telah saya nyatakan tadi. Okey, sekarang kita lihat pula kepada sudut yang terlibat. Okey, sepatutnya untuk melengkapkan sudut, okey, jika anda lihat, kita bayangkan ombak di laut lah. Okey, macam saya kata tadi, untuk melengkapkan daripada 0 darjah ke 360 darjah, ini adalah berkaitan sudut. Tadi saya dah kata trigonometri adalah berkaitan dengan sudut. Asalnya ilmu trigonometri adalah berkaitan dengan sudut segitiga menegak. Namun aplikasi ini telah diperluaskan kepada sudut pada gelombang. Okey, gelombang. Kita boleh juga kaitkan dengan gelombang internet, okey, ombak dan sebagainya. Okey, anda bayangkan ini sebagai ombak lah, lebih mudah untuk anda faham. Okey, untuk sampai daripada 0 ke 360 darjah ini, sudut sebentar saya terangkan berkaitan dengan gelombang dahulu. Maka jika nilai persamaan tadi adalah Y bersamaan dengan Y bersamaan dengan 3 sin 2X. Jika nilai X ni tadi, sebab kita dah tahu nilai Y dia adalah 3 dan negatif 3. Okey, jika nilai X dia adalah 2, maka ia membentuk 2 gelombang untuk melengkapkannya sehingga ke sudut 360 darjah. Untuk membentuk gelombang yang pertama, ia perlulah bermula dari 0, bertemu di 0 sehingga berakhir di 0. 1 gelombang. Gelombang yang kedua, okey, dari 0 pergi kepada 0 semula adalah gelombang yang kedua. Faham ya? Dan gelombang ini adalah gelombang. Dan untuk membentuk ombak yang lengkap, okey, apa itu ombak? Di sini. Okey, ia bermula daripada nilai 0 ini. Okey, satu gelombang ini disebabkan tadi untuk membentuk gelombang ini, gelombang yang lengkap hingga 360 darjah. Okey, sudutnya adalah 360 darjah. Jadi disebabkan ada 2 gelombang, untuk kita tahu sudut bagi satu gelombang ini, okey, kita perlu bahagikan 360 darjah bagi dengan 2, maka kita dapat nilainya 180 darjah. Untuk mendapatkan sudut bagi satu ombak yang lengkap. Ini adalah ombak yang pertama, ini adalah ombak yang kedua. Dan soalan bertanyakan berkenaan sini nilai P di sini. Okey, nilai P di sini, permulaan bagi ombak kedua ini.
Dia bertanya berkenaan sudut lah, sudut yang berkaitan dengan nilai P. Baiklah, untuk tadi saya dah ceritakan tentang gelombang. Okey, kita dah ada dua gelombang di sini. Untuk mengetahui berkenaan dengan sudut, okey, pada satu gelombang ini adalah satu ombak. Untuk mengetahui kiraan sudut bagi ombak, okey, ini bermula di sini dari kosong pergi ke puncak. Sudutnya adalah 45 darjah. Turun ke sini 45 darjah lagi. Dari kosong turun ke bawah 45 darjah lagi. Dari bawah ke kosong 45 darjah lagi. Jadi kalau anda perasan 45 ini jika kita darabkan dengan 4, kita akan dapat nilai 45 tambah 45 bersamaan dengan 90. Ataupun 45 tu kita tambahkan 4 kali lah. 45 tambah 45 90, tambah 45 lagi 135, tambah 45 lagi bersamaan dengan 180 darjah. Disebabkan itulah untuk membentuk satu ombak, sudutnya adalah 180 darjah. Di mana tadi? 45 darjah di sini, 1 tambah lagi 45 darjah dari puncak menuju ke kosong. Kemudian dari kosong ini turun ke bawah 45 darjah, daripada bawah pergi naik ke atas sehingga ke kosong 45 darjah lagi. Kemudian soalan bertanyakan saya apakah nilai P. So bagi ombak yang pertama, ya, untuk membentuk ombak yang lengkap kitarannya adalah sebegitu, ya. Kita dah dapat nilai sebelum P adalah 180 darjah. Okey, jadi apakah nilai P pula? Dia naik semula ke atas kan daripada kosong. Okey, kita padam, daripada kosong. Kita guna warna lain. Kosong naik ke P adalah nilainya adalah 45 darjah. Jadi nilai P adalah sudutnya 180 yang ni. Sebab ini dah membentuk satu ombak yang pertama bernilai 180 darjah, tambahkan dengan 45 darjah. Jadi nilainya berapa? 180 darjah tambah dengan 45 darjah. Jawapannya adalah 225 darjah. Jadi jawapannya adalah 225 darjah. Jawapannya adalah 225 darjah. Okey, faham tak? Ini adalah cara lain pula untuk kiraan, untuk mengira sudut tersebut. Okey, macam saya terangkan semula, ya. Okey, bagi satu untuk membentuk, ini adalah X dan Y. Okey, ini 360 darjah. Untuk membentuk satu gelombang yang lengkap sehingga ke 360 darjah, ia akan membentuk ombak sebegini. Okey, bermula daripada kosong, naik atas, bertemu di kosong, turun semula, dan ia akan stop di kosong lah. Okey, disebabkan tadi nilai persamaannya adalah Y sama dengan 3 sin 2X. Okey, jadi kita dah tahu, okey, untuk membentuk satu gelombang ia memerlukan untuk melengkapkan gelombang hingga ke 360 darjah, ia bukan lagi satu gelombang yang lengkap ini. Ia perlu dibahagikan dengan 2. Disebabkan itu dah 360 darjah bagi dengan 2.
Sebab nilai X ini tadi adalah sebanyak 2 gelombang yang lengkap sehingga menuju ke 360 darjah. Dan disebabkan itulah kita mendapat 360 bagi 2 bersama dengan 180 untuk satu ombak. Okey. Ni tadi. Jadi 360. Okey. Jika X adalah 1, maka bentuk gelombang adalah seperti ini. Jika X adalah 2, bentuk gelombang adalah ini. Ada dua gelombang. Ada 2 gelombang. Ini satu. Ini satu. Ini gelombang kedua. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan untuk membentuk ombak yang lengkap, ia perlu bermula dari kosong. Naik ke atas puncak ini. Pertama. Kedua, perlu turun di kosong. Nilai kosong. Kemudian dari kosong turun ke bawah. 3, 4. Ini adalah kitaran untuk membentuk satu ombak yang lengkap. Okey, dan soalan bertanyakan tentang nilai P. Nilai P di sini. Untuk mendapat nilai P, okey, perlulah mengira sudut bagi ini ombak pertama dan permulaan bagi ombak kedua. Sampai sini saja. Tadi saya dah kira. Okey, macam mana boleh dapat 45 darjah tadi? Disebabkan untuk membentuk satu gelombang yang lengkap adalah sebanyak 360 darjah. Ini 360 darjah. Okey, jadi disebabkan 360 darjah mewakili hanya satu gelombang, yang mana satu ombak yang lengkap. Dan disebabkan nilai X adalah 2, kita bahagikan 360 bagi 2. Kita akan mendapat 180 darjah. Maksudnya bila kita katakan ada 2 ombak dalam sehingga ke sudut 360 darjah, kita boleh lihat ombak ini, gelombang ini semakin menghimpit. Kalau nilai X tadi adalah 1, bukan 2, maka nilai gelombang ini dia melebar sedikit lah. Melebar seperti graf yang pertama ni. Dan ini adalah graf kedua. Okey, dan cara kiraan dia, okey, sebabkan ini kita dapat nilai tadi, nilainya adalah 180 darjah. Okay, ini saya nak bagikan lah. Sebab tadi kita dah kata ini gelombang pertama, kedua. Okey, untuk membentuk ombak yang lengkap, okey, 180 darjah ni dia ada 4 bahagian. Okey. 1 bermula di sini. 2 di sini. 3 daripada kosong ke bawah. 4. So, cara kiraan yang lain adalah 180 bagi 4. Kita akan dapat nilai 45 darjah. That's why untuk satu sudut, kita tengok di sini pula. Satu sudut yang pertama ini, di sini sudutnya adalah 45 darjah. Yang kedua sudutnya adalah 45 darjah juga. Yang ketiga 45 darjah. Yang keempat adalah 45 darjah. Jadi satu ombak ini melengkapkan sudut yang bernilai 180 darjah. Jadi nilai P di sini,
Untuk tahu nilai P, okey, di sini. Nilai P di sini. Untuk tahu nilai P adalah pada permulaan pengiraan ombak yang kedua. Dia sampai sini. Maaf. Jadi kita dah tahu daripada sekejap kita ambil warna lain. Daripada sini ombak pertama adalah 180 darjah. Okey. Dan P ini adalah permulaan ombak yang kedua. Berapa sudut dia? Daripada kosong nak naik atas. Sama. Kosong naik atas, nilai dia adalah 45 darjah. Jadi 180 darjah ini kita tambahkan dengan 45 darjah. Okey. 180 tambah dengan 45 darjah, kita dapat nilainya bersamaan dengan darjah, ya, 225. Jadi jawapannya adalah bersamaan dengan 225 darjah. Baiklah, sekian itu saja penerangan daripada saya. Saya harap anda faham. Dan ilmu trigonometri ini ia perlu, sebagai kesimpulannya, anda perlu memahami trigonometri itu apa sebenarnya. Ya, sebab matematik ini ia nampak rumit jika kita tidak boleh memahami konsep asal dia dan cara pengiraan dan penggunaan darjah ini apa kaitannya dengan trigonometri. Dan kita tahu trigonometri ini berkaitan dengan sudut lah, kan? Dan ini melibatkan gelombang, bukan lagi bentuk segitiga ataupun segi empat biasa yang kita kira sewaktu kita belajar semasa sekolah rendah dahulu. Dan ia lebih rumit, ya, matematik moden untuk sekolah menengah ini. Jadi kita perlulah fahami betul-betul bagaimanakah. Yang pertama adalah apakah persamaan yang terlibat, yang kedua bentuk graf yang terlibat, ya, dan jika ia melibatkan graf seperti ini, okey, bagaimanakah satu gelombang itu berapa gelombang yang terlibat, okey, untuk mencapai sudut 360 darjah. 360 darjah itu untuk membentuk satu gelombang yang lengkap lah. Okey. Dan ia memerlukan pemahaman dan pengiraan yang tepat. Dan kita perlu lihat juga apakah bentuk soalan. Jika soalan bertanya berkenaan nilai P itu di mana? Dan itu penting jugalah. Kalau nilai P di sini permulaan kiraan ombak yang kedua, dia di permulaan nilai P sebab sudutnya di sini. Kita perlu tahulah nilai sudut kiraannya daripada kosong ke sini sehingga ke nilai P ini. Itu sebablah kita perlu tambahkan nilai 180 darjah tadi. 180 darjah perlu tambahkan dengan nilai 45 darjah ini. Dan kita dapatlah nilai P ini gelombangnya, maksudnya P ini gelombangnya di sini. Ombaknya bergerak, dia tidak berhenti di sini, dia stop dekat atas ni. Okey. Saya harap itu saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih kerana mendengar dan Assalamualaikum.